Ada orang tanya dekat saya, salah ke kalau dia nak letak jawatan? Tak ada isu. Kan? Kalau itulah pandangan beliau untuk meletakkan jawatan, saya rasa ramai lagi yang tergedik-gedik nak jadi timbalan presiden. Boleh juga jawatan itu diberi kepada Ramanan tiba. Saya rasa kalau jawatan timbalan presiden itu diberikan kepada Ramanan, saya rasa PKR akan memenangi 80 kerusi. Saya rasa tempat yang sesuai untuk Ramanan adalah dia menjadi timbalan presiden, menjadi jeneral perang. Kerana rakyat akan tertunggu-tunggu. Pada PRU yang ke-16 ini, adakah PKR akan menjadi satu parti yang dominan dengan memenangi 80 kerusi? Dan boleh juga ia akan menjadi kubur politik bagi Ramanan sekiranya PKR huyuk. Dia ada dua lah. Satu, Ramanan akan membuktikan teori dia, formular untuk memenangi 80 kerusi, padahal Fuzia Saleh kata 50 saja. PKR tuan-tuan cakap berbelit-belit. Cai. Jadi saya melihat penafian-penafian yang dibuat oleh pemimpin kanan parti PKR ini, bagi saya macam relax lah kan. You nak menafikan apa? Bagilah Tuan Badan dulu menafikan. Kita juga nak melihat sidang media yang akan dibuat oleh Saudara Nurul Izzah mengenai kenapa beliau ingin meletakkan jawatan. Bagi saya menghormati. Saya sendiri pernah menjadi presiden persatuan diploma saya semasa di ITM. Saya dipilih dengan majoriti. Tiba-tiba saya mengambil keputusan untuk meletakkan jawatan kerana saya rasa kalau aku teruskan ni, aku tak akan jadi pelajar terbaik kerana mungkin banyak masa dihabiskan dalam berpersatuan. Akhirnya saya meletakkan jawatan dan akhirnya saya menjadi pelajar terbaik bagi pengajian diploma saya. Tu sijil tu ada tu. Anugerah pelajar terbaik ada di atas tu. ITM, bangga saya. Kan? Jadi saya harus membuat pilihan mana satu saya nak pergi. Macam sekarang ini, apabila saya masuk pertandingan kalah dalam MPP, bagi saya masuk pun seronok-seronok aja. Saja duit banyak. 10,000 tuan-tuan. No hal. Perbaik motor saya pun hampir dekat 10,000.